Saya Syafiqah. Umur saya 15 tahun. Saya sekolah SMCK Chong Ha Kelang. Saya join ni sebab ibu yang nasihatkan saya suruh saya masuk sebab saya punya pembelajaran menurun. Jadi saya pun masuk je lah sebab saya nak belajar sesuatu yang baru. Macam tu. Jadi pengalaman saya dalam satu hari ni sampai pukul 5 petang, saya belajar banyak benda. Contohnya macam method untuk berfikir, untuk menjawab, menyoal dengan untuk buat nota ringkas. Actually nota ringkas tu dia fun juga walaupun dia menulis sebab senang, cepat, tepat. And bila saya ada dekat sini, right now saya dapat jumpa kawan, saya dapat jumpa cikgu-cikgu semua and saya berani untuk keluar dan untuk menjawab semua. Macam tu. Banyak lagi sebenarnya. Silakan. Keluarkan lagi. Tak boleh dah. Keluarkan lagi. Bengkel TBC IQ ni dia punya aktiviti fun. At the same time kita pun dapat belajar sesuatu. Contohnya macam tadi, dia ada satu game yang best juga. And at the same time cikgu pun ada cakap berfikir ni kena ikut metod sendiri. Macam mana metod berfikir? Saya punya ke? Tak, yang kamu belajar ini. Metod berfikir macam mana? Contoh macam tadi kita ada belajar KKS. So like contoh macam kalau soalan kebat ke, soalan biasa ke, kita just kena fikir pasal KKS tadi yang kita dah belajar, kita dah boleh jawab. Kita dapat jawab soalan tu dengan jawapan yang lebih sesuai.